hari ni isteri Nabi yang mana hak sanggup korban harta, tenaga, semua untuk agama Allah Ta'ala telah meninggal. Isteri yang mana mencurahkan penuh kasih sayang, ketenangan kepada Nabi. Dikala Nabi kena dakwa, kena cemoh, kena apa ni, isteri ni lah yang peluk. Isteri ni lah yang belai ni. Isteri ni dah meninggal. Sedih tak Nabi? Aku nak cerita ni pun nak sedih. Lepas tu pula pakcik dia. Bayangkan pakcik dia yang mana pakcik dia ni jaga daripada kecil, asuh daripada kecil, bawa dia pergi berniaga, tolong agama tapi tak terima agama dia. Huwal Qur'an wal Furqan ilayhi tunsitu al-akwan wa fihi tu'attaru al-adhan wal Qur'an. Dalam keadaan sedih tu Allah Ta'ala bawa Nabi pergi jalan daripada Mekah pergi Baitul Maqdis, daripada Baitul Maqdis naik Sidratul Muntaha. Allahu Akbar. Hak ni Allah Ta'ala dia hiburkan Nabi, dia bawa Nabi kita. Tak apalah naik ke langit, tak apalah. Esok ni dia main sampai kat Mekah, orang tanya dia, Muhammad, main mana? Dia habaq, aku main Baitul Maqdis lah. Bayangkan kalau dia habaq dia main Baitul Maqdis. Apa orang kata kat dia, Mak Zik? Tak apa lagi. Lepas tu dia kata, aku bukan dekat Baitul Maqdis, aku nu di langit tu. Allahumma'azim. Nabi kita, Mak Zik, dia cerita macam tu. Nabi naik pergi tengok macam-macam kat atas tu, betul tak? Syukur Alhamdulillah kita duduk zaman ni, kita dah beriman, kita dah percaya. Kita percaya Nabi kita naik ke langit, betul tak? Betul. Sebab apa? Kita dah tengok bukti kekuasaan agama Islam hebat. Kita dah nampak bukti-bukti mukjizat Nabi, semua dah tahu. Syukur kita umat akhir zaman ni, Allah Ta'ala pilih kita duduk kat sini, tak uji kita masa duduk zaman jahiliah dulu. Hak tu jarang orang bersyukur, Mak Zik. Sebab tu mereka kurang kasih kat Nabi kita. Mereka tak kenal, mereka tak tahu macam mana pengorbanan hak Nabi buat kat kita ni. Kat atas langit tu dia tengok macam-macam ada. Orang makan riba jadi apa, orang zina jadi apa, orang mencuri jadi apa, orang khianat jadi apa, orang sama'ah apa, orang hasad dengki apa, betul tak? Semua tu dia tengok dan dia naik atas sekali. Dia ambil buat balik kat kita semayang, Mak Zik. Untuk bagi kita terhindar daripada semua benda-benda tu tadi. Dia tahu semua manusia semua akan kena benda-benda tu. Tapi dia buat mai kat kita, penawar untuk kita sentiasa berhubung dengan Allah Ta'ala. Sebab Allah Ta'ala dorong kita terhindar daripada semua perkara-perkara tu. Sebab tu kita kena semayang, Mak Zik. Sebab tu kita kena awal semayang. Sebab Nabi kita bagi tu, kunci tu. Hak nak terhindar daripada semua benda ni, hak ni kunci dia. Mau buat awal. Faham tak? Kena sama-sama ajak orang, jom kita pi. Hak tu tanda cinta kita kat Nabi kita, betul tak? Lepas tu kita bina hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Hak tu dah. Boleh cara tu.